la 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 la. Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kenangan bersama family kebenaran. Seawal jam 6.30 pagi, saya dan family telah berjaya berkumpul di DBKL Square untuk menyertai Fun Walk Kebenaran 2025. Fun Walk 5km ini dianjurkan bersempena dengan filem Papa Zola The Movie yang bakal keluar di pawagam seluruh Malaysia bermula 11 Disember ini. Hari ini, siapa yang terlibat dengan kebenaran akan pakai topeng Papa Zola. Okay, apa khabar? Wahai anak-anak muda! Jangan lupa saksikan Papa Zola The Movie 11 Disember ini. Bagi beramai-ramai kerana kebenaran tak pernah tengok wayang sorang-sorang. Tepat jam 7.30 pagi, semua peserta dilepaskan untuk meneruskan perjalanan 5km kebenaran. Ini memang satu pengalaman yang menarik kerana kita boleh berjalan ataupun jogging di tengah-tengah kota raya tanpa sebarang gangguan kenderaan. Masa tengah berlari tu, terjumpa pula ada Encik Zubir dan juga Encik Anas. Mereka adalah pengisi suara Gopal dan juga Tok Abah. Untuk larian pagi ni, saya ditemani oleh adik Akid. Kuat betul stamina adik Akid ni. Untuk maskot kita, Ibrahim, dia duduk dalam stroller dari mula sampai habis. Setelah hampir 30 minit berlalu, nampaknya matahari dah naik tinggi dan kita pun dah hampir tiba ke destinasi penamat. Nampaknya aktiviti hari ini turut diraihkan oleh para cosplayer yang hadir memakai kostum watak-watak Monster Universe. Alhamdulillah, setelah hampir 40 minit, akhirnya kami sekeluarga berjaya menamatkan Fun Run 5km kami. Fun Run selesai, medal dah dapat. Sekarang, jom kita makan sarapan pagi di restoran Padang on Wheels. Masa tu tambah semula tenaga yang habis masa Fun Run tadi. Inilah rupa medal yang berjaya kami dapat tadi. Kebenaran 2025. Memang terbaik.